Ni yang special lah. Ni yang biasa. Apa? Video dia. Mari. Ini namanya durian dabuk. Durian apa? Durian dabuk. Ni. Nama tempat lah. Kira antara yang special lah. Ya. Durian di Ulu Kuang ni. Ambil ulu kuangnya. Kira buat rasa-rasa. Testing. Ya, ambil. Kau. Kami makan sendiri. Ini kan? Tengok ni. Tu. Itu rosak lagi. Abang tak tutup. Ni berapa daripada 5 star berapa star ni kalau di apa? Perak. Di Said Idrus berapa kapur ni? Ni durian dabuk ni kira antara yang special lah, 5 star. 5 star sana. Ni 5 star ni. Sedap. Tengok bawah ya. Apa nama kampung tu? Ulu Kuang. Ulu Kuang. Tapi ni cikgu abang bagi tahu ni durian dabuk. Durian dabuk. Tengok ni. Demam. Gitu. Kuning. Ni berapa sekilo ni? Tapi satu plastik tu 20. 20. Allah. Mak, plus ni. Plus kan? Rasa macam mana? Belum nak terlepas. Okey. Berapa butir tadi ada. Kalau ikutkan tadi ni plastik ni 5, tambah ni 1, 6. Dah 6 biji. 6 biji Ada. Puas hati ya. Puas hati. Adik makan yang Kenapa? Gila. dalam tu. Hehe. Kenapa? Buah perak. Ni. Ni ada lagi ni. Ada lagi. Bola. Ini daripada durian dabuk perak. Okey, ada rambutan apa? Belah. Pukul berapa yang sampai? Belah 49. Belah 49. Kita sampai dah belah kan? Belah setengah. 11 lebih. Di Ipoh. Di Ipoh. Ni nak balik ke? Balik ke Baling. Ada 3 jam lagi. 3 jam lagi. Terkaya juga. Alright. Tak larat kita berhenti. Tak larat berhenti.